kita suppose Spencer. So maximum weight dia boleh pergi sehingga 160 kg lah patient. Kalau lebih daripada tu akan ada risiko lah. Sama ada failure untuk engage dia punya nak boleh nak lift up tu akan failure, ataupun latch dia akan failure lah, atau size ni latch kita tak boleh, railing ni kita tak boleh nak tutup. Okay, so anatomy sikit. Okay, yang sebenarnya kalau stretcher ni kita boleh naikkan lah, ataupun tinggikan untuk patientnya complete SOB. So dia boleh supine dan dia boleh tinggikan jugalah beberapa degree, berapa lock. So nak turunkan dia, kita tarikkan lock dekat belakang ni dan release lah. Okay, so dan stretcher yang panjang kebanyakannya flat, tak ada lift bomber. So kita boleh pendekkan bahagian depan untuk muatkan dalam lift bomber. So dia tarik ke depan lah dan lock, ataupun ke bawah dia. So kita boleh masuk dalam lift lah, lift yang pendek yang tak ada lift bomber. Okay, dan kita ada 4 roda kat bawah. Roda depan adalah static, dia tak bergerak. So kalau bergerak, tandanya stretcher tu rosak, failure, jangan guna. Yang hanya bergerak, yang mobile, yang boleh pusing. Yang bahagian belakang saja yang boleh pusing. Yang bahagian kepala dia memang akan static. Kalau dia berpusing-pusing, maksudnya salah setting. Sama ada kita angkat benda ni naik ke atas, ataupun stretcher ni rosak lah, dia tak lock dia punya tayar. Sebab tu sebaiknya stretcher ni kita handle minimum 2 orang. Untuk sebaiknya lah. Tapi kekangan staff, biasa memang seorang sajalah. Cumanya kalau patient dekat atas stretcher, kalau dalam keadaan tinggi, jangan kita biarkan patient tu, sebab dia risiko untuk jatuh tu tinggi kalau patient yang duduk macam ni, sebab dia tak, center of gravity tu tak stable lah. Kalau patient supine, okey, tak ada masalah, kiranya bukannya boleh tinggal terus. Tapi kalau patient tu tak restless, okey, kira dia tak ada risiko untuk fall lah, rendah lah, tak ada risiko untuk fall. Alright, so lagi satu, kita ada kod warna. Okey, depan kod warna adalah merah, betul tak? Ada merah, stiker merah, dan belakang adalah stiker warna hijau. So kita ada dua handle kat sini ataupun lock yang kita boleh tarik. Yang ini adalah untuk tayar depan, yang ini adalah untuk tayar belakang. So kalau one man handling stretcher, kalau kita nak turunkan stretcher, adalah dengan cara kita angkat dia full lah, sampai sentuh tayar belakang, dan kita tarik lock merah ni. Tapi dia takkan jatuh sebab dia ada safety. Kita kena angkat sikit baru dia release. Sama juga yang hijau ni, kita tarik dia takkan jatuh. Tapi kalau kita tarik dia jatuh, maksudnya ada minimal failure lah, bukan major failure, minimal. Kalau boleh maintenance lah. So kita tarik sikit, dia akan boleh release ke bawah. Itu untuk one man handling, untuk turunkan dia ke bawah lah. Okay, so ada berapa level kita boleh rendahkan. So dia ada 3 level, rendah, separuh, half, dan juga paling tinggi. Okay, so patient pun kita pindah lah, in case patient trauma. So atas spinal board kita pindahkan. So dah pindah, nak naikkan stretcher. Okay, sebelum naikkan stretcher, kena ada 3 point safety belt. Safety belt ni, dia kena lock 3-3, baru boleh naikkan patient. Dan nak naikkan patient, kalau patient tu bersaiz 60 kilo ke bawah, boleh kita angkat 2 orang. Tapi kalau lebih, kita akan minta bantuan daripada orang awam lah, untuk dia pegang tepi ni. Sebab apa? Kalau kita angkat berdua, patient berat 80 hingga 100 kilo, dia akan jadi macam selalu kita tengok lah kat luar negara. Kita pun ada juga pernah jadi, kita angkat patient gerak, dia jatuh ke tepi, risiko dia tinggi lah. Okay. So body mechanic penting jugalah.
Okey. 1, 2, 3. Sehingga lock. Baru kita letak dan dia ke bawah. Okey, jangan terus lepas. Check dulu, kita tekan sikit sama ada dia lock, betul-betul lock. Sebab ada yang lama, yang dah mungkin dah 10 tahun punya stretcher, kita masih lagi pakai, kadang-kadang dia tak lock dengan betul. Especially dekat bahagian depan. Kita kena angkat tinggi sikit sehingga dia lock, betul-betul lock. Okay. Dan bila kita nak guna untuk yang half ni, untuk bila? Untuk situasi yang macam mana? Patient yang boleh berjalan. Patient yang boleh berjalan. Biasanya kes patient yang back pain, dia tak boleh nak duduk. Dia akan tunggu kita dekat depan rumah dia kadang-kadang dalam keadaan berdiri. Dia tak boleh nak duduk. Itu yang kes situasi yang saya jumpa lah. So kalau kita rendahkan ke bawah, patient tak boleh nak turun duduk dan baring. Dia akan lagi bertambah sakit. So kita biasanya kita akan halfkan dia, turunkan half. So nak turun mana dulu? Turunkan yang depan dulu. Macam saya cakap tadi, kalau kita tarik, biasanya dia tak akan jatuh bawah. Dia tak akan turun lah sebenarnya. Okay, so kita tarik sikit. So kita lepas. Dia akan jatuh half. Okay. So nak turunkan yang depan ni, kita ada yang warna merah ni. Kita tarik dia ke atas dan tolak. Okay, tekan dia. Dia tak akan naik lah. Sebab tu kita kena turun yang depan dulu. Kalau kita turun ke depan dulu, dia akan ada spring dia. Dia akan tendang ke atas. Okay, so patient pun datang, dia boleh duduk. Alright, selamat tak? Selamat. Okay, selamat. Asalkan tak overweight lah. Okay. So nak naikkan, kita naikkan yang depan dulu, yang kepala dulu, baru kita naikkan kaki. Okay. Itu basic lah handling stretcher.